Saya nak cakap pasal Puspakom. Ada orang bertanya lah. And Puspakom sekarang ni dah tak boleh nak monopoli lagi perkhidmatan pemeriksaan kenderaan motor. Is this a good thing? Since when monopoli ni bagus? Sebab kita tak ada pilihan. So masa DRB ada monopoli Puspakom, ada tak dia bagi ke mana-mana syarikat Bumi Putra pun untuk buka jadi wakil? Tak kan? Dia pegang sendiri. Berapa puluh tahun dia pegang? Betul. So saya pun rasa macam, dan kita orang sendiri masa dekat Surat Khabar dulu pun kita buat ada cover work berapa kali dah untuk tunjukkan ada banyak isu-isu ni. Isu-isu rasuah lah apalah. Zaman dulu macam-macam benda-benda pelik jadi. So bila dia dah buka, orang bising. Sebab syarikat baru lah apalah. Siapa yang bising ni? Tengok netizen bising lah, orang semua bising. Tapi kenapa netizen nak bising? It's good for you apa? Saya pun tanya balik, dulu orang tu monopoli berpuluh tahun, kau rasa okey ke tu? Kau dapat duit ke ni? So dapat company baru, tak adil. Sebab company tu terlampau baru. Nombor satu, ada ke company yang dah lama buat benda ni? Tak adalah, sebab sebelum ni dah kena block. Exactly. Macam mana dia kena block in the first place? I mean, it's just a private entity. Tak, memang JPJ hanya bagi ke Puspakom saja untuk buat pemeriksaan. Is this fair in your opinion? I guess no. You ask me, monopoli ada benda yang bagus, ada benda yang tak bagus. Okay. Tetapi bila kita bagi consumer, kita nak consumer ada pilihan. Ya, contohnya macam kalau Faiz nak beli baju, you boleh beli baju dengan saya seorang saja. Kalau saya buat baju tu gunakan kain yang mengarut-ngarut, you have no other option. Is that no good? other options. Not good. Exactly. Harga pun maybe naik lah. You boleh control the harga sebab you monopoli. Sama juga. Kalau let's say kita ada satu syarikat baju versus ada 3 syarikat baju, tiga-tiga tu akan mula compete. Akan hasilkan produk yang lebih bagus untuk lawan dia punya pesaing. Sama lah juga dengan yang ini. So kita ada banyak ni bagus. Supaya kita dapat tengok yang mana bagus. Cuma saya rasa kena ada syarikat-syarikat yang berpengalaman. Contohnya kalau kita tengok, ini bukan benda baru. Mak Saleh dah buat ni berzaman-zaman dah. Car company sepatutnya boleh buat. Service center Toyota, they know more about Toyota than the rest about of your own us. cars lah. Exactly. Or Pro 2 lah for example. Pro 2 dia boleh buat Pro 2 punya, kita boleh buka. Tapi ada isu tak di mana dia boleh jadi apa kata conflict of interest. So maybe dia boleh kata selagi kau tak repair benda ni, aku tak akan passkan kau punya inspection ni, and then kau kena repair kan, kita dapat duit. Tak boleh juga, sebabnya dia ada pengawasan. Sama juga kalau if you use that logic, I boleh cakap juga syarikat lain ni pun siapa yang ada rasuah juga sama. Pengawasan, monitoring memang kena buat. So benda-benda macam ni yang kita kena buat. Tapi kalau saya pergi mendalam lagi kan, sure Faiz akan rasa macam pening kat dia. Saya bagi contoh kan, macam mana kalau kita nak, ni kerja-kerja repair kereta. Okay, kita ada this bill, right to repair. Maknanya kita boleh repair kereta ni kat luar. Kita ada rights untuk repair kereta ni dekat luar. Now, bila kita repair kereta dekat luar, kita kena ada warranty juga. Warranty ni kita boleh bagi syarikat insurans yang bagi warranty. Syarikat insurans akan cakap, okay, nak ada warranty macam ni. So, mekanik you ni train ke tidak? Yang itu tu satu isu yang besar sebenarnya tau dalam Malaysia. Dalam Malaysia, PBT bagi sesiapa saja buka bengkel kereta. Dia tak ada sijil ke, dia tak tahu ke apa, boleh buka. So macam mana kita nak letak harga upah yang standard? You pergi ke hair salon, kalau you dapat hairdresser orang yang baru, you dapat junior harga dia lain. You dapat yang senior harga dia dah lain. Dia orang sendiri ada tau tangga harga. For that industry lah, dia buat sendiri. Untuk bengkel ada, tetapi tak ada siapa follow. Dan the fact that anybody can open a workshop, sampai bila kita nak settlekan benda-benda macam ni, memeriksa kenderaan ni? So kita kena ada. Orang sekarang dah tak berminat nak belajar mekanik. Sebabnya dia kata mekanik ni macam hobi je. Macam kerja biasa pun, kau ada degree lain pun, kau belajar repair kereta, kau boleh jadi mekanik. It shouldn't be that way. Dia kena ada lesen, dia kena ada sijil, baru boleh buka. Kita kena ada kawalan. PBT kena belajar benda ni, dan kerajaan persatuan kena ada keberanian untuk paksa PBT. Nampak gaya semua masalah di Malaysia ni adalah dari kekurangan political will ya, untuk membuatkan benda jadi lebih baik. Apa yang saya nampak ni lah kan, saya pun tak suka main politik, tetapi dah macam mana kan, benda-benda ni ialah satu masalah yang kita tak suka, dan bila dia tak suka, dia tak nak buat, dia tak nak tukar perundangan, dia sapu bawah kapet, dan bukit bawah kapet tu dah jadi gunung. Sampailah kalau kita cakap pasal Puspakom ni, ada banyak kes lah. Tayar lori tercabut lah, kena kereta orang lah. So in that kind of situation, should we blame Puspakom? No. JPJ? Or bus tu driver dia ke, company tu sendiri ke? Macam mana kita nak tengok? Okay,
Puspakom dia akan tengok masa kereta tu kat dalam tu. Itu saja dia akan tengok. Anything can happen after that. Dia terlanggar tayar ke, dia maintain tak betul in within 6 months. Anything can happen. So benda macam ni, accident, benda tercabut apa semua ni memang boleh terjadi. Tapi kita boleh kurangkan risiko itu. Ini bermakna ada pemantauan yang kuat. Okay? Kita memang ada isu dia orang sewa tayar baru apa semua. Zaman dulu pun kalau you beli Velfire Alphard, you pergi ke Puspakom, you kena sewa cermin belakang sebab zaman dulu mana boleh cermin tinted. So kita sewa. Dan benda tu is an open secret. Bersepah kedai buat. Tak ada siapa kisah pun. So kenapa kerajaan buat tak tahu? So benda-benda macam tu bila dia dah kita biarkan, dia jadi macam sekarang lah. Dia jadi satu isu yang legacy dan company lori rasa itu hak dia. Untuk untuk lalu dia marah kalau tak lulus. Sebab dulu boleh lulus, bertahun-tahun aku boleh lulus, kenapa sekarang tak boleh lulus? Dia marah. So inilah jadinya. So dia marah loophole tu ditutup Dia orang akan bising lah. But do they have the hak untuk marah? Sebab dia orang share jalan tu dengan kita orang. Dia orang manusia biasa yang tak bawa lori ni. Tapi ada risiko di mana lori tu maybe brake dia mati. And then dia kalau brake mati tu turun gaung memang masuk berita lah. Macam ni lah. Komponen kereta ni ada banyak jenis. Okay, kalau di negara maju hanya komponen-komponen yang lulus homologasi saja yang dibenarkan masuk ke dalam negara. Homologasi tu? Contohnya macam SIRIM ataupun kalau kereta kita ada E-marking sebab kita follow UNECE regulation. So dia kena ada logo tu. Maknanya syarikat tu yang buat komponen tu memang mengikut standard piawaian dunia. Itu saja. Kita kat Malaysia macam-macam spare part kita ada dan kalau you niaga janji boleh pakailah. Sebab harga ni pun kadang-kadang kita buat fikir kak, kalau you niaga dah 10 tahun you pakai Mercedes-Benz, takkan lepas tu you nak pakai Camry je. You nak maintain you punya profit margin. You nak profit margin, you dah selesa profit margin besar tu, you tak nak turunkan. So benda macam ni kita kena rancang. Maknanya tahun depan mesti company tu nak untung banyak. So how we can help these companies? So kalau sekiranya kita tiba-tiba tukar perundangan, oh tak boleh, kau bawa lori dah tak boleh dah time-time macam ni, tak adil juga untuk syarikat lori. Sebab dia dah kena susun balik macam mana pekerja dia, macam mana dia punya bajet, dia nak susun macam mana. So benda-benda macam ni perlukan masa untuk berubah. Kita tak boleh dah cakap, okay hari ni kau tak boleh makan nasi, besok kau dah start kena makan roti. Kita pun marah. Samalah juga dengan perniagaan. So kita kena ada rancangan. Ini macam tiba-tiba je dia bangun tidur buat macam ni. Saya memang sukalah sebab memang antara punca kemalangan ialah kenderaan berat. Tetapi dalam masa yang sama I have to be fair. Banyak pengusaha lori tu dan banyak pengusaha lori yang baik-baik. So takkan dia orang pun kena penalize benda macam ni. Penalize dari segi apa tu? Sebab kalau kita nak kata pasal Puspakom ni ada competition, are they going to have you're talking about Puspakom? Kalau kita balik kepada Puspakom lah. Apa yang saya nampak kerajaan dia nak menambahkan lagi jumlah pusat pemeriksaan kenderaan. Dia nak ada banyak lagi. And it can only lead to one thing. Annual inspection. Untuk semua kenderaan. Right now dia tak annual untuk lori? Lori annual every 6 months. Untuk kenderaan persendirian. Kenderaan biasa? Contohnya kenderaan yang dah umur 15 tahun ataupun 10 tahun. Kalau macam kat Europe, your car is 10 years old. Singapore contohnya. Kita dah berapa tahun? Oh, ini dah kena annual inspection. Sebab bukan semua orang nak jaga kereta. Betul. So kereta umur 30 tahun, lori umur 40 tahun. Kalau dijaga betul, okey lah. Kalau tak, that will be a road hazard. So benda-benda tu yang kita kena tengok. Tu nombor 1, road hazard. Bahaya. Nombor 2, emission. Kereta-kereta lama akan menghasilkan asap yang lebih banyak, lebih kotor. Itu 1. Nombor 3 ialah keselamatan pemandu itu sendiri. Kenderaan lama, dia punya safety regulation, safety rating dia cukup rendah. Maybe outdated lah. Very outdated. Kalau saya letak Proton Saga ataupun kancil, the first Saga, the kancil, kita masuk crash test, run up kereta-kereta tu. Kita bukan cakap pasal safety features macam ABS, airbag semua. Kita cakap pasal dia punya chassis je pun. Chassis dia sendiri. Sebab zaman tu kita tak ada crash standard macam tu. Okay. Tapi benda ni sensitif lah. Takkan kita nak kata keluarga ni dia mampu pakai kancil je. Kita kata tak boleh pakai kancil, dia tak bahaya. So dia kena gradually.